Sama-sama. Okey. Lepas ni ada yang Anak keluar. Assalamualaikum everyone. Salam Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak ya. Dan kita bersama dengan Ustazah Aula dan lebih penting lagi kita dengan Ustaz Hafiz. Assalamualaikum. Masya-Allah. Surprise. Ya, kita ada ini Fizao Special Usrah. Mana kita duduk, kita sambil makan-makan tu Ustaz, kita bercakap-cakap dah tentang hal-hal agama ni sebenarnya bulan Ramadan, kita selit-selitkan. Dan Ustaz pun adalah seorang foodie. Foodie, ya betul. Asal kita nampak Ustaz je tempat makan. Ya. Kalau jumpa semua makan. Tapi sebelum tu kita perkenalkan dululah. Inilah dia, tak lain tak bukan Ustaz yang sangat-sangat popular di rancangan Cakap Masjid. Ustaz Hafiz Rafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita selalu nampak Ustaz Selamat Ramadan. dalam studio. Nampak kat luar macam, Ustaz kat luar. Kalau kat studio masa cerai je kan. Hari ni baru first time makan. Pasal perpisahan, pasal mahkamah syariah. Hari ini kita juga ada Ustazah. punya ni. Ustaz, nama dia Aula Haifa. Aula Haifa. Aiwa. Maksud dia macam mana Ustaz? Nama dia Aula saya kata priority. So when kita sebut priority ni, dia tak ada above aula. So maknanya kalau kita kata saya misalkan I itu aula, atau saya kata okay, this matter aula. So tak ada above that matter. solat tu aula. Of course. Aula. Wajib satu. Aula keperluan prioriti hidup. Orang tak sembahyang bukan pasal dosa je Fiza. Dia lost. Dia tak ada kompas. Dalam Betul Dalam daripada nama anak aula Ya. Kita Stasha terus deep terus deep Tak sengaja. Dan nama kedua Aula Haifa. Aiwa. Terus Ustaz punya Aiwa macam Aiwa. Haifa satu yang prominent tak silap saya. And Haifa juga capital of Palestine dulu. So Haifa hari ni atas bukit bawah Tel Aviv. So kalau orang tanya Tel Aviv kat mana? Dia orang kata just beside Haifa. So you tengok prominent Haifa dulu. So nama Aula ni dah lah Aula Haifa pula. So dia priority dan dia sangat prominent dan orang semua kena prioritize. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah, kita berada di restoran Jubilee dekat Hotel Boss. Dan restoran ini hari ini kita telah diundang especially oleh Chef Melvin. Chef Mel. To be honest, Chef Mel undang kita tahun lepas Chef Mel. Ni dia Chef Mel masuk Chef Mel. Tahun lepas. Ustaz perkenalkan Ustaz ni Chef Mel. Salam Ramadan ni Chef. Ramadan. Tadi saya dengar Jubilee Jubilee Chef. Apa Ramadan tiba? Bukan Marhaban tiba Ramadan tiba. Okey, konsep kat sini berbeza yang sudah-sudah. Kat sini is a family restaurant. Jadi makanan yang kita buat sini local, western, fusion, comfort food. Okey, jadi untuk bulan Ramadan kita ada platter, kita ada set berbuka puasa. Untuk buka puasa ni kita nak lebih liquid kan, untuk start dengan sup. Apa kata chef sajikan dengan hidangan pertama sup cendawan. Kalau dalam Islam, agama atau cakap dengan makan dulu. Cakap makan. So priority aula makan dulu. Solat dengan makan dulu. Ya. Azan, maghrib. Sebab tu buka puasa, sembahyang dulu ke buka dulu? Buka dulu. Masya Allah. Buka dulu. Saya tengok pakcik-pakcik yang agak dah lanjut sikit usia, dia ambil kurma sebiji, dia pergi sembahyang. Saya ingat itu tak begitu manis lah. Sebab Nabi SAW kata apa? Bila waktu buka sampai ni, kita kena riang. Kita kena apa? Riang girang kita. Excited lah masa kita. Excited bahasa Melayu apa? Excited, teruja. Sebab tu budak-budak kalau tengok ayam dia cium. Tak apalah, sunnah. Oh ya. Pakcik-pakcik yang ada nak sembahyang dulu.
Makanlah dulu. Makan dulu. Biar macam ustaz pula. Jadi silakan Ustaz, kita menjamu selera. Sudah. Tak ada. Ini adalah boleh cakap rakaman lah. Ini rakaman. Rakaman sebelum Bening nak berlakon ni. sebelum Ramadan. Ini adalah special sebab kemarin kita buat rakaman dengan Ustazah Lian dan Musfira waktu bulan Syaban. Ini kita buat sebelum Ramadan, tapi kita akan ada beberapa dengan asatizah yang akan kata berkongsi tentang kelebihan Ramadan. Meriah kita punya food vlog hari ni. Susukan Warna pun sama banyak. Jadi Ustaz silakan. Jumpakan. Tafadhal. Tafadhal. Nampak cakap Arab tau. Mana? Bismillah. Aiwa. Ustaz saya tak share warna Tak share. ada. Kita memang share. Ustaz ada tetamu. Kisi kena share dengan saya. Kisi kat tengah. Tak. Ustaz tetamu. Dia kena soal sikit. Tamu Ustaz. Kata orang Arab, makanan seorang cukup dua orang. So kalau kita share ni barakah. Oh, Masya Allah. Do not rasa takut tak cukup. Kalau kita tolak macam mana? Jangan tolak. Habis sana sikit, habis sini sikit. Okey. Silakan. Silakan Ustaz. Okey, bismillah. Jom kita rasa Ini betul-betul cendawan ini bukan macam cendawan palsu Ini betul-betul cendawan, betul banyak cendawan. Kita dah saute dengan butter, dengan bawang. Lepas tu kita kisar. Terasa Mas Syukri. Terasa kan? Sini pun terasa. Ni bukan masa makan free tau. Saya rasa memang sedap lah. Betul. Tak ingat kelas. Ustaz Hafiz dia memang Foodie. Wow, he's a foodie. Wow. Terbukti je. Dan roti dia bukan jenis yang macam roti keras Ini roti focaccia. Oh, betul. Saya try Liu. Awak ni. Betul? Saya rasa. Right. Betul kan? Sedap. Sedap kan? Okey, sekarang sementara you makan sup, I nak kasih hidangan yang kedua. Ini Ustaz tengok, Ustaz cuba teka apa dia Okay, Ustaz, agak-agak ni apa Ustaz? Ustaz cuba bau sikit. Kita dah bau tadi. Kita panggil dia char kway tong. Kenapa char kway tong? Dia lontong goreng tapi pakai carrot cake. But char tu datang daripada char kway teow yang kita kasih dia wok hei. So kalau Ustaz makan ni, you akan rasa dia punya wok hei daripada char kway teow. Oh ya apa ya? Wok hei tu macam angin-angin daripada kuali tu. Okey. Kuali wok tu lah. Ya, wok hei tu. Saya nak makan sup lagi boleh? Makan sup. To be honest, dalam banyak makan western, I memang paling suka mushroom soup. Mushroom soup, right? Yes. Ada tempat yang very what's it called? Dia cair lah. Very instant. Very instant, yes, correct. I tak boleh pantang besar dengan benda-benda instant ni. Baik, pasal apa? Buat ni pakai cendawan aja. You tumis dengan bawang putih, dengan herbal rosemary ataupun oregano. Lepas tu you kisar, you tahu cooking cream itu je. Atau kadang-kadang saya cair. Betul. Correct. Pasal business kan? Ya. Betul-betul. Maksud tu mesti ada mushroom dia. Macam kau kata pula semalam punya dia tambah hari. You dah rasa yang sup dia? Mak tersebut lah. Macam mana Casey? Ni dah rasa? Belum nak rasa ni. Belum rasa ni. Nak rasa This is very dengan comfort food. lontong dia. Very comfort food. Sati cuba dia juga Apa cakap you Kita chef? taruh satu center spoon. Actually Ustaz, kita pernah pergi rumah chef. Yes. Chef masak untuk kita. Kita Hari makan. raya ke? Hari raya. Kita kan. Hari raya. Hari raya. Especially lah. Kita Tapi rumah bukan chef. makanan Melayu kan? Bukan. Mexican. Mexican. Yes. On the spot. Raya On the Mexican. spot. Masak. Tortilla kan? Sekarang kita dah bestie tiba ya. tortilla, Sekarang kita dah enchilada. bestie dengan chef. Ah. Jom Ustaz. Aku jemput Ustaz pergi rumah aku. Ustaz pergi rumah chef. Sekejap nak makan sekali. Ya. So very nice. Okay. Dan kalau makan biasa habis ringan. Betul. Ni kamera dia. Dalam seminit Ustaz, dua, Ustaz lagi nanti ke saya Chef keluarkan. Mel? Ya saya. Amin lah. Chef Mel. Hari ni dia dah panggil saya Ustaz berapa kali. Amin. Amin. Dulu Ustaz, cita-cita saya dah memang jadi Ustaz. Tengok. Oh. Betul, confession. Hari ni kita bongkar macam rasa. Masa saya kecil, saya pergi masjid, saya terkesima macam tengok ustaz-ustaz ni kasih apa? Ceramah. Bestnya. Akira. Macam dia boleh ikan, boleh dah Kan, hafal kan, So, semua. chef, yang ada pun terbelang juga. Mama saya cakap lah, yang muda pun out juga. So, jangan kita share. Mungkin saya tuntut ilmu daripada ustaz InsyaAllah, Chef. Sama-sama. Okey. Lepas ni ada yang Anak keluar Emirati. Oh, ini dah macam bersih ni. Dia dah macam Sphinx. Okey, bismillah. rasa dia punya lontong cakwe tong char kway tong. Bismillah. Tapi atas dia pakai lontong. Dia menggunakan Itulah carrot cake. carrot cake.
I like it. Kek bukan lontong. Tak kena ngomong. Kedai kek dia macam tepung lain sikit. Tepung lain Jadi sikit. Ustaz, kita kembali pada topik betul. perbualan bulan Ramadan ni Ustaz. Boleh. Buka puasa. Buka puasa. Pakcik-pakcik pergi semayang dulu. Habis satu rumah kena ikut dia semayang. Lepas tu buka. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang berpuasa ni ada dua waktu gembira. Farhatun inda fitrih, waktu dia berbuka mestilah gembira, dapat minum air. Dan farhatun inda liqa'i rabbih, bila bertemu dengan Allah. Jadi tak payah muka masam serius banget. Semayang maghrib dulu, zikir panjang. Saya tengok ada orang dah semayang dulu, zikir panjang, paksa keluarga. Kalau Pak Haji tak nak makan, Pak Haji seorang je dah. Yang lain biar makan. Nampak kan? Jadi kita boleh berikan anak makan dulu isi perut. Jadi Tak lah. Memang ibadat dia makan. Makan dapat pahala. Ya Ustaz nak tanya ni, kalau yang mungkin isteri-isteri yang masak rumah tu boleh rasa lah Ustaz Rasa boleh jangan telan lah. Tapi saya tengok boleh ke rasa tak telan? Bisa. Saya buat air Bandung pun saya rasa telan juga. Macam tak telan macam tak sang tu. I think kalau rasa, dia dekat ujung-ujung. Saya chef kot. Saya tak boleh. Saya tak buat. I rasa Saya akan telan. Dia berkata pada iman masing-masing kan. Sikit pun berharga. Bila tak ada benda, sikit pun jadilah. Apa pasal sikit tekak. But very interesting Ustaz. Kata Ustaz macam, ada orang macam ingat, kalau maghrib tu kita cepat-cepat. Walaupun waktu Ramadan. Jadi apakah lagi antara Kejap pula benda ni. Sorry, bisa sedap. Sedap. Apakah antara benda-benda yang kita lakukan, tapi sebenarnya itu adalah satu budaya Ustaz dan bukan sunnah. Maksudnya bila berbuka. Ataupun Ramadan, for instance. Macam tadi kita ingat, kena cepat-cepatkan solat, panjang-panjangkan maghrib gitu. Okay, tuan-tuan, saya bagi konsep senang. Ibadat dalam Islam, dia kena ikut situasi. Contoh, nak makan, Nabi ajar baca Bismillah. Tak ada Rahman Rahim, tak ada Malikil Qudus, semua tak ada. Bismillah. So, kenapa? Bila orang tengok makan, dia punya tempting tu ada. Lagi-lagi budak-budak. Saya tengok kalau kenduri kendara, siap berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik lana. Bila kita tengok ayam tu nak terbang dah. Okay, so Bismillah. Islam punya konsep tu, segerakan. So, buka puasa, same. Orang suka baca doa apa? Allahumma lakasumtu. Bika aman tu. Itu kita boleh tukar tuan-tuan puan. Saya ingat ni maklumat lama. Saya tak kata salah, tuan-tuan tak baca doa yang syirik tak. Tapi Nabi ajar dia lebih baik. Azan je kan. Cuba azan sikit. Sekejap, saya belum lakon sekali lagi. Tu tak habis kan? Tak ada. Azan dekat radio kan Allah. Okey, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang air ya. Allahu Akbar. Katalah azan tu stop. Jureba salah bikin. Saya dah telan. Sudah azan belum? Belum. Dah lah. Dah azan. Dah. Okey, kita tak payah tunggu azan tu habis satu sentence. Sunnah berbuka cepat. Kenapa? Sunnah berbuka cepat. Dia tengok saya pula. Kan berbuka aula. So sunnah berbuka kalau kita tunggu akbarullahu akbar baru nak makan, dah defeat the purpose. So sunnah Nabi ni kena dengan cara dia. So kalau kita punya adat rumah, tunggu satu sentence habis. Tak payahlah, boleh tukarlah semua maklumat tu. Cepat-cepat je makan. Kalau boleh pizza makan macam buka puasa nampaknya. Nampak selera. Saya pun juga cakap-cakap juga tengok pizza makan dah habis. Kepau platter. Oh, kepau sangat. Platter guys. Okey, chef boleh kongsi apa yang ada pada di atas kepau platter ni? Okey, dalam kepau platter ni kita ada nasi goreng old school that you all boleh share. Dan kita ada geprek strip loin steak. Pada mana strip loin steak tu kita taruh geprek sauce, sambal geprek. Dan lamb chop ni dengan selalu orang dengan brown sauce kan. But dekat sini chef taruh cabai hijau.
Right? Balado. Balado. Cabai hijau balado dengan lamb chop, dan dekat sini pula grilled chicken chop dengan lomak cili api. Kapondin. Okay, ada salada. Dan yang bestnya kalau sos ni tak cukup, kita ada lagi. Nampak ni? Geprek, lemak cili api dan cabai hijau. Ini memang platter Ini platter Ramadan. untuk Ramadan memang sesuai makan untuk 4 orang. So kalau you selain daripada ni, you also boleh tambah you punya macam set kita. Macam tadi ada sup kan. Ni memang melokek, ni memang kepau lah. But on top of that kita ada set-set juga yang untuk let's say you 8 orang lah. You order ni satu, then the rest order yang set-set. Yeah, then you can share. Ala carte. Like a set iftar. Kita ada set A, set B, set C. How many sets here? Yeah, total about 4 sets. And then we also have kids menu. Okay. Apa kata Ustaz? Silakan. Okay, dah boleh potong Ustaz Jamu sendiri. Silakan Ustaz. Siang cameraman. Ustaz. Saya makan ni dekat saya. Makan sikit round dulu. Bismillah. Saya kalau makan tak malu berpeluh. Tak apa Ustaz. Saya pun sama juga. Kita pun Keturunan sama. mak saya macam tu lah. Kalau makan memang berpeluh macam Tak ada yang pelik Ustaz makin jauh Tak, tadi sedih. Kita dekat kat balik. Dekat. Belum tak dapat. Rapatkan saf Ustaz Ustaz, you makan pedas tak? Thank you. Saya kurang sikit. Kurang pedas Saya Kalau pula daging-daging melampau. Ustaz ambil saya tak tahu Ustaz nak mana. Tapi I think you are a meat person. Saya. Cuba dia punya ayam lemak Podeh kata Bismillah. Kan? Podeh. Apa dah? Berasap dia ni. Bila I makan tadi, I nak ni kau makan pedas ni. Podeh. Kan? Oh ya, saya nak tambah sikit. Tadi harga ni tadi yang 89 yang biasa. Kalau as a Ramadan, it comes with soup for 4 person ke 3 person. It comes with free flow of air and free flow of kopi and teh. So dah jadi 109 lah. Faham tak? Kalau macam hari biasa is 89. So all our set it comes with free flow of air and kopi and hot drink. Itu yang penting. Tu penting. Sampai ke Isyak lah boleh minum air kan? Apa dia? Sampai Isyak boleh minum air. Sampai insya boleh minum air. Dan doakan insya-Allah selepas Ramadan Hari Raya, chef akan lancarkan sos cabai hijau, sos geprek. Under my Oh, Masya Allah. kolaborasi dengan satu syarikat dia yang manufacture air punya rempah-rempah ni. Nanti bulan Ramadan. Selepas Ramadan Masya mungkin. Allah. Jadi you kat rumah Berjaya boleh simpan. sukses, Amin. That means kalau you goreng ayam, taruh cabai hijau dah jadi ayam cabai hijau lah. Sedap. Betul tak? That means you goreng nasi, you ambil air pun cabai hijau, you boleh goreng nasi. Or geprek, goreng nasi. You grill your chicken, ambil all the sauce dah ada nanti. Doakan Semua dah lemak sekali. Semua ada. Oh, Thank Masya you. Thank you, Chef. Acik-acik, pakcik-pakcik kat rumah, tengok saya ni pedas, saya tak kuat pedas. Jangan percaya sangat, tengok KC. Saya memang... Maknanya saya memang tak kuat pedas. Tapi saya punya level saya rasa atas sikit daripada Ustaz. betul, sikit je. Sikit je. Sikit je. Pizza Saya memang siap kuat belum. pedas. Ni. Okay, last course. Okay, last course. Jangan worry. Dah pedas-pedas, kita melokan sikit. Kita tone down dengan grilled chicken lemon linguine. Bermakna this is a creamy lemon chicken. Dia rasa masam-masam. So this lemon you just squeeze over your chicken. Chicken ni kita dah bakar, kita panggang dengan kita grill, and then ada some herbs, dan dengan pasta linguine ni dah dimasak dengan lemon cream sauce. So rasa dia tak muak. Bismillah So kalau you datang satu keluarga dekat Jubilicious, memang sesuai untuk every family. Kalau hari biasa, kalau bukan bulan Ramadan, kita ada fish and chip, chicken chop for the kids lah. Tapi kalau untuk Ramadan, kita kena kata orang kasih padat lagi menu tu. Kalau tidak, nanti dapur tak boleh apa? Tak boleh handle. Ya, boleh. Ada balsamic. Yang ada. Nice. Aduh, dapat rasa kan? Wah, Ustaz betul boleh buat macam ratatouille lah. Ada Ustaz. Very nice. Okay, silakan you makan Tak nak kacau, you makan puas-puas. Ustaz bukan Ustaz chef. Chef Terima kasih, Chef. Tambah rezeki. Kita ni kadang-kadang buat food vlog. Kita sekarang mana bawa anak kita. Dan kira kan macam nak inklusif lah. Pakcik-pakcik cakap, aku dah siapa-siapa. Jadi Ustaz, Kita tak dukung anda. so far Alhamdulillah Ustaz, makanan-makanan kat sini ya. Alhamdulillah. Dan kita kembali dengan topik Ramadan ni Ustaz. Bulan Ramadan ni, okey. Ini kita tanya... Tolong tunjuk saya macam mana nak gulung pasta. Gulung pasta. Saya kalau kat rumah, kita buat macam mie goreng. Ini Ustaz gini. Saya gulung-gulung tak masuk dia putus. Pusing. Gini.
dia bukan macam kartun Ustaz, dia gulung tebal-tebal tu kartun Ustaz. Saya try. Ustaz kena stack dulu. Dah banyak sikit lah. Lepas tu baru Ustaz. Dah banyak gini. Gitu. Alhamdulillah. Tadi macam sumbang saya buat. Macam ni kan. Dah ialah makin jatuh. Baru Ustaz makan. Okey. Berbalik pada ialah perkongsian kita tentang Ramadan ni Ustaz. Ustaz ada tak puasa niat 30 hari? Ada. Maksudnya secara automatik puasa bulan Ramadan kan 29 hari atau 30. Ustaz ambil air. Kita buang balik. So apabila seseorang tu berniat, berniat ni kisi lintasan hati. Tak payah sebut tau, tengok cermin tu tak payah. InsyaAllah Ramadan ni senang sepenuh. Dah. So jadi bila kita tak bangun sahur, terlajak tidur tu, Maaf ya. Ya, saya jumpa. silakan. Aula. Maknanya kita kalau tak bangun sahur tu, masih okey lah Ustaz. Sebab Okey. dah niat dah ada tanam niat 30 hari. Automatik kisi, terutama perempuan, biar yang mudah. Saya kadang-kadang kat masjid kena hentam. Dan cakap ustaz ni nak senang je. Tak, memang agama tu senang. Bulan puasa tak ada yang datang 10 hari. Namanya puasa Ramadan, Makji 10. Berapa sih? 10. Atau Nabi kata 10, 9. 29. So wajib tak puasa bulan puasa? Bulan Ramadan? Wajib. Wajib. Kita memang masuk Ramadan tu, terima je Ramadan, kena puasa. Dah Makji nak ni apa lagi? Orang pagi melompat tu. Memang kita kena puasa. So besok akan automatik kita nak puasa tu niat lah tu. Okay? Yang sebelum tidur nak itu tu nak ajak anak-anak. Yang dah tua-tua macam kita ni, kalau bangun subuh terkejut, tak payah kaget banget. Okey? Jangan sampai pegang senduk tak kena, pegang sudu tak kena, bikin Milo tak jadi kan? Jadi dulu saya macam masih kecil-kecil dulu, bila semalam tidur nak bangun saya tak bangun. Alamak. Cik Chan tak puasa tu? Cik Chan dah. Cik Chan ni Rasa kau tak puasa, aku tak niat lah. Dia senang je. Maknanya kita bangun automatik. Automatik lah. Okay. Saya pernah juga given lah. bangun tu kita makan. Saya nak pesan tuan-tuan perempuan, kata ulama, kalau orang terlupa dia puasa, biarkan dia makan dulu. Mak Haji kat masjid tanya saya, walaupun sepinggan Ustaz, nasi lemak semalam, iyalah. Kita tukang tegur ni kepo selalu. Sebab dia minum air, dia buka esbok hari pertama. Dia minum sirap kuduk 12.30. Kita ni tak puasa. Tak puasa. Kasih dia habis minum, baru tegur. Habis minum. Dia memang rezeki dia lah kan. Memang. Habis contohnya saya Ustaz saya pergi esbok. Beli esbok? Apa pergi esbok? Esbok ambil air. Minum. Macam tu dah Fiza dia. Tengah minum ni, alamak aku puasa. Boleh telan tak Ustaz? Boleh lah, yang dah masuk tu masuk telan, berhenti. Berhenti, tapi yang dah mulut ni sekarang. Yang dah mana masuk tu rezeki lah. Itu namanya terlupa. Nabi SAW kata 5 tempat yang Allah tak anggap tu dosa. Antaranya orang terlupa sampai dia ingat. So kalau saya terlupa makan nasi ambeng sedulang, rezeki. Rezeki. Kalau makan KC, kalau saya terlupa makan KC memang sedulang. Betul tak KC? Betul. Kalau kita makan pepok sebiji atau kita selalu tegur buat orang tu tersekat. Orang jealous dia tu. Wallahualam. Dan makcik-makcik suka tanya, Subhan tak? Saya tahu dia puasa. Saya diam. Makcik tak payah ambil dosa orang. Tak ada Subhan kat sini. Kalau kita sahur tu nak makan apa, makan lah ikut kita perut kita lah, tekak kita lah. Yang kita rasa sesuai lah. Saya sebenarnya tua-tua ni. Tak ada tua sangat kan, tapi tua lah daripada dulu. Dulu saya makan nasi. Tapi bila tidur, kita lepas subuh tidur kan, macam perut tu cekak mana je rasa kan. Berat berat satu. Saya rasa macam bulan puasa dah nak habis, makin gemuk. Sebab makan 2 kali nasi. So enak sekarang saya tengok, barakah sahur ni, saya cina air pun boleh kenyang. Masya Allah. Ya. So perbuatan sahur ni, barakah dia. Bangun dia. Ada orang tahu air tepi katil. Kan dia bangun minum, tutup mata. Terus dia tidur. Barakah. Yang bangun tutup mata kat meja pun barakah. Yang tak bangun langsung, itu yang bukan tak boleh puasa, boleh tapi kurang barakah. Nasib baik Ustaz tak cakap. Yang tak bangun langsung bukan barakah, barzah. Sungguh-sungguh saya bawa peluh panas. Saya makan masa dia. Kesian, memang betul. Struggle ketua orang putih. Kamera pun panas, lampu pun panas. Betul.
Lauk pun panas. Kita tukar. Ha. Kita tengok orang awam punya kefahaman. Sahur pukul berapa bangun KC? Saya selalu Contoh, kalau pukul 6 Satu jangan berebut, jangan berebut. Azan pukul 6. Kalau azan pukul 6, saya akan bangun dalam pukul 5 tu lah. Okey, Iza? Pukul 5. Sama lah serumah kan? Asal cepat sangat nak? Saya nak Masak prepare. ke? Masak? Tak, nanti nak kejut Prepare. anak-anak lain. Oh, kan? Anak-anak nak bangun lihat sikit. Bukan anak bapak dia bersama. Saya sampai hari ni bapak saya pun boleh lelas juga bangun. Mak saya kalau bangun sahur ni kejut macam azan Jumaat lah. Sahur. Sebenarnya orang perempuan senang bangun Automatik. Allah Ta'ala bagi dia jiwa kan. Cuma, orang perempuan terlajak pun ramai. Orang perempuan terlajak kita pun ikut lah. Tapi 5 tu mesti awal. Kata Nabi SAW, paling elok, paling sunnah, paling lambat. Dekat yang dengan you waktu. sempat makan. Kalau azam pukul 6, takkanlah pagi-pagi makan steak bagai balado bagai ni. Ada Ustaz. Ada makan berat pagi-pagi. Berat tak apa, tapi taklah special. Special betul. Berat boleh jadi nasi lemak, roti prata 5 keping. Berat. Berat. Tapi within 20 minutes, saya kat cukup masa. Actually you're right Ustaz Ringan yang barakah dia tu. Ya. Kenapa ulama kata ambil lambat lebih baik supaya stay untuk subuh. Bangun pukul 5, dah biar makan 5:30. Betul. Duduk-duduk, melek-melek. Kata orang, macam khayal sekejap kan? Betul. Hilang. Bangun-bangun tak madari dah. Allahumma rabbah hadhihi da'wati ta'. Betul that's a good tip for Ustaz. Kalau bangun awal, you have that 5-10 minutes gap. Pendek tapi bertelap. Yes. Itu yang crucial. Sebab tu kalau elok, biar berada di sampai saat akhir. Saya kalau boleh, dia sebelum imsak ke macam mana Ustaz? Okey, imsak peringatan. Peringatan, okey. Kalau kat masjid, dia orang ingatkan kita imsak macam mana pergi sini? Pernah dengar? Macam mana? Kan kalau kat radio, sekarang masuk waktu imsak waktu kan? imsak, okey. Kat radio dia pergi imsak. Saya ingat, ada. Masjid, few masjid Singapura. Beria betul muazzin tu pergi imsak. Bagi tahu je lah ada imsak. Dengan ni azan ke? Sekarang sudah masuk waktu imsak. Ya. Apa makna imsak? Tahan. Maksudnya, prepare waktu dah nak sampai. So kalau kita memang tahu azan pukul 6, lepas tu nak berhenti waktu imsak tu kenapa? Berhenti selagi, berhenti bila anda habis. Kalau anda habis sebelum azan, berhenti. Saya makan biasanya sampai azan. Azan tu masih kelas. Baru saya berhenti. Sebab saya selalu bangun yang paling last. Maksudnya lewatkan. Keluarga saya lah. Umur 40, kalau azan pukul 6. Kurma tu adalah sunnah Ustaz? No. Kan? Kurma untuk buka. Kata Nabi SAW, banyak sangat tak information. Kata Nabi, tak tahu, Ustaz. kalau nak buka puasa, cari 3 ni. Rutab. Kalau Melayu kan panggil kurma semua. Rutab ni kurma warna kuning. Oh, crunchy tu Dia macam kelak-kelak sikit kan? Kata makcik-makcik, kurma muda. Tak ada makcik, kalau tua pun kuning juga. So dia memang Rutab. Rutab nama dia. Rutab ni high in glucose. Very very sweet. Sejuk, kena sejuk. Dia tak boleh bawa balik kalau dia tak sejuk. Dia punya shoot tu kalau kita makan terus energi datang. Ni hebatnya kurma. Masya Allah. Rutab. Kata Nabi SAW, first cari rutab. Bukan air 3 layer, 4 layer. Itu semua punya. Bukan tak boleh, boleh. Cuma perut terkejut. Kata Nabi tak ada rutab, cari tamar. Tamar yang warna hitam, kurma warna hitam. Tak kira lah ambar ke, safawi ke. Yang penting spesiesnya semua hitam. Okey? Kata Nabi tak ada juga air putih. Bukan air bandung Air putih. Air putih. Sebab dia akan beri kita tenaga lah. Kalau air bandung ni mendah. Kemudian baru makan yang lain. Tapi kalau sahur tak payah. Sahur tu buka. Tu buka. Sebab kalau sahur memang perut masih kenyang. Baru nak isi untuk nanti. Kalau ada orang makan kuih kut. Lebih tahan kan? Saya makan cereal kadang-kadang. Kan. Dulu atuk saya makan asam pedas sampai pagi. Kepala ikan tu. Saya pun makan. Mata kuih apa kan? Okey. Ini nak tanya on behalf. On behalf? On behalf yang orang-orang macam kita semualah suka masuk Johor. Boleh belah Ustaz Betul. Masuk Johor musafir Ustaz. Sudah. Kita makan sekejap Bismillah. Kembali selepas ni. Ustaz. Ustaz. Sedap Ustaz? Ada.
creamy lemon pasta. Mana ada Sedap. ni? Tak ada. Apa? Creamy lemon pasta. Sedap. Lemon lah, creamy lemon Have you pasta. tried Ustaz? I think this Saya one is dah for try, you. saya dah cuba. Alhamdulillah. Try lagi Ustaz, tambah lagi. Bismillah. Kena paksa. Kita makan pedas Ustaz. Kita makan pedas. Orang Melayu ni, maaf saya cakap Kisi. Kisi kan jemput saya, try lagi Ustaz. Orang Melayu kalau jemput makan, ya Allah, lihat hai. 3 kali jemput, baru tahu 1 kali bangun. Ji, makan Ji. Apa ya? Tu. Ji, makan. Keluar raya, Kisi jemput. Kat situ juga. 3 kali Mak Haji tu keluar. Kalau 7 kali umrah mabrur. Ada orang lain tukarlah tabiat ni. Nabi SAW ajar orang jemput makan segera. Oh, segera. Sunnah dia tu. Orang Melayu cakap apa? Gelojo nah. Gelojo, apa? Pandai je gelojo. Kalau Melayu Dia kan? macam segan Macam makan lah. Cuba bangun macam tak tahu. Segera kan. Melayu punya khurafat tu kalau kata gelojo. Supaya tuan rumahnya gembira. Saya tengok tak gerak-gerak. Jadi Lontong tak bergerak. Jadi lepas ni kalau kita pergi buka puasa ke air raya insya-Allah ada rumah orang kan. Kalau tuan rumah ajak aje tu bangun. Betul, betul. Sunnah. Sopan lah, bangun sopan. Tak payahlah berlari kan. Sopan. Berlari tu pernah nampak video macam tu. Pasal. Dan kalau tak mahu lagi, tolak baik-baik. Macam mana? Jangan gantung orang tu tak bertari. Tak makan apa-apa. Tu tengok orang tak kena. Sentuhnya tidak. Air sejuk, air panas jadi sejuk. Minum je, minum. Tak minum-minum. Apa Pak Haji? Tapi kalau orang tak jemput Ustaz? Orang tak jemput. Kalau dia lupa lah. Lupa. Tanya, boleh saya minum? Sebab Macam kuih atas meja boleh makan. Haji boleh makan, Haji boleh buka. Ada orang kata Kalau masuk dah angin. lupa. Ada masuk angin. Masya-Allah Ustaz. Hari ini je. Saya ada Kisi dah belajar macam-macam sunnah dengan sunnah versus culture of Ramadan dengan Ustaz kan. And I think that macam Ramadan ni betul tak? Mesti adalah waktu yang paling sibuk untuk semua para ustaz-ustazah Singapura. InsyaAllah, kebiasaannya saya ingat bukan untuk ustaz-ustaz saja. Semua orang lah. Kita semua rutin tukar. Yang jaga anak pun penat, yang tak jaga anak pun penat, yang jadi imam pun penat, yang makmum pun penat. Saya tengok makmum mana nak baca Fatihah, lagi nak baca surah. Tuan-tuan puan, saya bagi tips mudah untuk anda. Selepas berbuka untuk ke tarawih. Kizi, kalau imam baca Fatihah, kita dengar, betul? Waladhdallin. Amin. Kata imam tu biasa dia tunggu ke dia sambung? Saya tengok kadang-kadang ada masjid, imam tu tunggu sekejap. Berapa lama dia boleh tunggu? Dia Kasih habis satu Fatihah ke? Ada dia sekejap je dia kasi. Kalau 4 saat 5 saat. kalau kasih habis Fatihah lambat, nampaknya tarawih habis subuh lah. So dia sambung. Ada 4 5 saat. Kita nak buat apa? Mungkin untuk ingatkan kita baca Fatihah. Okey, Dia berhenti tu. Dia sambung, kita nak buat apa? Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Kita nak buat apa? Oh, lazimnya lah. Ya. Saya diam ni. Okey, bagus. Betul. Sediam. Atau ada orang habiskan Fatihah. Tapi Haji, dalam mazhab Syafi'i tu, Fatihah tu kena baca sampai habis. Tapi dalam mazhab lain kata, Fatihah imam bila berjemaah itu adalah Fatihah kita. Maksudnya imam ni dijadikan untuk diikuti. So whatever dia dah baca, dia mewakili kita. Dalam mazhab lain, Hambali, Maliki, dalam mazhab Syafi'i kena habiskan. Itu yang Makji marathon tu. Sama haus tu, bandung pun habis. Imam baca dia Allahumma sujud, rukuk, sorry. So sama letih lah Makji. So saya anjurkan santai. Imam baca, kita dengar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jika dibacakan Quran pada kamu, dengar dengan teliti supaya datang rasa Kejiwaan tu. Yes, betul. Kalau Mak Haji cakap, dia bercakap, kau pun nak dengar. Mak Haji baca, dia baca. Tak dengar. So akhirnya, walaupun kita cuma baca Bismillah, stop. Secara automatik. So insyaAllah mudah. Sebab tarawih tak susah sebenarnya. Yang susah imam. Makmum tak susah. Paling senang Allah. Saya kalau habis tarawih rasa penat. Kalau jadi imam, dia macam rasa dia tak terbayang gitu. Macam Ustaz, kalau contoh ada keluarga ni lah Ustaz. Ya. Dia mungkin nak solat tarawih. Betul, Dan di rumah. Di rumah. Ya, Dengan tak salah. keluarga dia lah. Bagus. Dan kemudian dia pula hafal contoh tarawih 8 rakaat paling singkat. Yang kita tahu lah, yang saya tahu 8 rakaat. Ya. Dan kemudian 2 dia rakaat pun boleh isi. 2 rakaat pun boleh. Kalau Fiza kan ada aulah sekarang. Allahu Akbar. Aulah kan. Bikin 4 sudahlah. Saya boleh bikin Kesian 4 lah. mak.
Bukan, dengan imam-imam ni sekali. Imam apa? Tarawih ni tuan-tuan, sifat dia dua. Kenapa Allah jadikan dia dua, tak jadikan dia 8 first? Kalau dua pun terlupa, 8 terus meninggal kita. So dua ni, saya kata tadi, Islam sifat dia ringan. Kalau Allah jadikan 4 macam Zuhur, penat dah. Dua ni, automatik kepala kita rasa apa? Cepat habis ni lah. Psikologi Yes. So kalau lepas, saya kalau sedang dengan ibu ayah saya kat rumah, kita pernah dua, ibu saya nak masuk toilet. Kita duduk minum air dulu. Lepas tu sambung lagi. Oh boleh. Tak ada masalah. Oh, Masya Allah. Selagi selepas isyak. Sampailah sebelum subuh. Boleh tarawih. Dia solat dia solat yang Santai. solat santai saja. Namanya tarawih. Tarawah ni bahasa Arab macam relax lah. Chill. Terayah tu macam mudah kan? Yang kita kalau kat masjid, kita keluar orang tengok. Dia nak pergi dia ni. Muda-muda malas kata dia. Yang tu orang kata dia tak payah sibuk orang. Kita buat apa yang kita perlu. Orang kerja malam, sembahyang 6. Imam kalau lambat sikit, sembahyang 4. Saya pernah jadi imam, sembahyang 4 je kat rumah. Lama dah sikit. Saya tarik sikit je. Jadi macam 6 punya length. Pernah juga. Paling kurang saya sembahyang 2. Jangan tidak malam Ramadan lepas terus tarawih. Sayang wasted. Kecuali orang uzur lah. Yeah. Kalau let's say lah ada orang ni dia memang nak buat 8 lah pada dia nanti ikut 8. Tapi mungkin surah-surah yang dia hafal tak banyak Ustaz. Okey. Dia hafal 3 kul, 3 kul dengan Al-Fatihah. Bolak-balik yang tu jugalah. Boleh tak kalau dia ulang-ulang surah? Kisi, surah yang sama every rakaat pun tak apa. Tapi biasanya juri awam itu isteri. Maji lah kat rumah. Awak ni tak ada surah lain dia bilang. 3 kul. Maji imam lah. Maji komplain kat rumah imam tak ada banyak. Suami tu lah. Itulah calon satu-satunya calon yang layak. Dan selepas solat tarawih kan ada baca macam bacaan solat tu tarawih. Tak payahlah. Tu semua tak payah. Tak payah kalau nak buat tu semua demam baca. Saya ingat 2 tarawih je 2 hari. Lepas beri salam, terus diri Boleh atau santai sekejap. Bangun. Sikit sekejap. Ya. Orang Arab solat tarawih. Dia bukan masalah Arab atau Melayu. Saya ingat orang Melayu penuhi masa kosong dengan zikir. Cuma zikir Melayu ni dia macam kuda kepang. Malah saya sebut lah. Kebetulan makan santai. Sorry ah. Makan. Kalau kuda kepang makan kaca, ada kena-mengena tak? Kena-mengena dengan Kuda kepang dia makan kaca. Kuda biasa makan apa? kuda makan rumput. Kenapa kuda kepang makan kaca? Sebab dia dah tak masak lain. Extravaganza sikit. Orang Melayu kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia rasa macam biasa sangat. Dia pun bikin apa? Nanti sekali lagi. Kalau ingat kita sebut. So, kalau nak berbalas pantun pun, dia sesuai dengan keadaan. Saya pernah di Masjid Al-Amin, saya buat untuk selawat je. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. So, orang Melayu dia tak kerti diam. Diam tu dia rasa macam, dah habis ke? Atau imam sakit ke? Apa jadi ke depan? Orang Melayu kan kebersamaan tu penting. Contoh macam solat Jumaat tu ada salawat, ada yang masjid salawat dia pendek. Ada yang salawat dia banyak. Allahumma salli wa sallim. Asal dia tak payah salawat. Asal dia senyap. Sebab di situ imam duduk, kita doa. Asal dia ingat fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya tahu apa Pak Haji faham tu? Apa tu? Saya pun tak faham. Dia macam macam kuda kepang makan kaca saya kata. Habis Assalamualaikum fadlan, minta Allah kelebihan. Fadlan minallah, dari Allah. Wa ni'mah, nak doa, mintalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa nak pergi bernasyid kasih dah pula? Fadlan minallah wa ni'mah. Saya kan jadi imam, saya tak layan yang tu. Bilal lah bawa tu. Maksudnya letih lah kalau semua kita nak. Saya tak jemaah pun nak high pitching dengan Bilal tu berentak juga tu. Ikut key je. Kadang-kadang Bilal ni gitu kan. Wa maghfiratan minta ampun. Berentak dengan je. Rahmah. Ya Tawwab, ya Wasi'ul Maghfirah. Tak ada dialog tu tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa sebab Allah. Nah.
Yang sebenarnya kan untuk Allah. InsyaAllah. Tak baca apa-apa pun tak apa. Boleh buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sekejap. Lepas tu diri. Betul. Start rakaat seterusnya. Seterusnya, betul. Saya suka dengan apa Ustaz katakan tadi. Jangan sampai kita tinggal satu malam tu dari Terakhir tarawih. solat jam. Sebab itulah dalam Islam tu saya rasa antara yang paling senang tapi paling berat istiqamah. Betul. Yang herannya, kita memberatkan perkara, jadi susah nak buat. Betul. Yang senang pun susah nak buat. Ya, Nak istiqamah. Ujung-ujung nak kena baca tak Ustaz? Akhirut tarawih mirahimu. Kalau kat belakang tu semua lupa, ingatkanlah last. Oh. Last. Cakap Melayu je. Last tarawih. Last tarawih. Okey. Okey. Dah. Yang- Kat masjid kalau dia cakap last, kita nak jawab apa kan? Last. Last tuan. Last tarawih tu dia last tu rakaat sah finished. Oh last white Bila night. dengar imam baca tu kita rasa sejuk Ustaz. Kan? Akhirut tarawih. Akhirat tu is the Oh, imam tak is the- sejuk juga. Imam rasa macam bila dah habis. The last one is the witir lah, the one. Autiru lah, autiru. Last one. Itu call. Kita kena faham call untuk fahamkan congregation. Autiru, solat witir lah. Salatul tarawih. Tiru. Boleh juga nak panggil salatul qiyam. Boleh. Tak panggil apa-apa pun boleh. Tapi thank you Ustaz. Sebab ada yang macam ingat, oh the more rakaat you do for tarawih is digalakkan, memang digalakkan lah. Ya, Tapi you macam you can add up solat berapa pun. tu pun boleh juga Ustaz, masya-Allah. Macam solat duha. Solat duha ni kita semayang paling banyak berapa rakaat kisah? Paling Ada rakaat. banyak. Kalau paling hutang bengkak tu 12. 12. Dalam sunnah Nabi buat 12 paling banyak. Ui, masya-Allah. Tapi bukan solat duha pasal hutang tak ada kena-mena. Pakai kredit kad bayar sendiri. Tak ada kena-mena dengan duha. Duha untuk Allah. Okay? Tapi kita tak boleh sembahyang sampai 20. Tarawih 12. ni dia 8 ni asal. So you can add 2 sampai berapa pun. Terserah anda. Oh, terserah. Kadang ada orang dia nak quantity. So dia sembahyang lah 36. Masya-Allah. Kadang dia tak perlu quantity tapi dia sembahyang start pukul 10 habis dia subuh. Sebab Rasulullah SAW solat rakaat pertama surah Al-Baqarah. Al-Baqarah lembu tu. Ui, lama tu. 286 ayat. Bukan lama tu, Nabi baca tau. Kalau Nabi baca ada saya rasa penjiwaan beza. Ya. Kalau Nabi baca kan kalau ayat Alif Lam kita bukan rasul. Allah. Harus ada watak Yalah. kan Nabi baca tu. Next rakaat surah Al-Maidah. Maidah ni dengan Baqarah tu adik-adik je. Lebih kurang 2-3 page je. Agak-agak habis main isyak tu pukul berapa? Wih. Kat subuh, pukul 4. Pernah Syekh Albani dengan Syekh ni ulama-ulama waktu mesyuarat lah. Waktu tu nak jadi imam. Dia tolak dia tolak dia. Semua ulama. Kamu lah, dia bilang kamu lah. Akhirnya Syekh dia kata ginilah. Kerana Syekh ni hadisnya hafal, Qurannya pun hafal. Jadi dia lah yang paling utama. Dia jadi imam. Dia tanya, dia pusing lah kan, dia tanya Syekh Albani tanya. Nak semayang Nabi atau nak semayang biasa? Saya fikir kalau saya lah saya jawab biasa-biasa je lagi. Biasa. Saya kalau dengan kawan-kawan, kau jangan lama sangat. Aku nak pergi Gelang. Hari kita stop kat mana? Tarawih 2 rakaat, apa Yes, rakaat? 2 rakaat tu boleh ditambah. Pasal kalau Nabi, saya kata Syekh Albani tadi. Kata ulama, semayang cara Nabi lah. Dia semayang rakaat pertama, Al-Baqarah. Tu Syekh Nabi, kata Allah. student tu Syekh saya waktu cerita. Dia kata kau rasa-rasa pukul berapa habis? Pukul 4 pagi lah. Semayang pukul 10. Berapa rakaat tu? 2. Isyak 4 rakaat. Rizal cuba bayang kalau sebab tu quantity dengan quality. Saya believe lah. Ni saya punya principle lah. Quality is so important than quantity. Quantity kita tend to judge orang. Awak dah berapa kali umrah? Makcik-makcik kat Mekah bukan main saya tengok. Macam bukan kat Mekah tu cakap. Saya dah 15, kalau dengan anak campur 2. Tak payah makcik. Kalau makcik nak battle dengan saya. Cerita betul ni. Betul. Saya dalam lift, dia tak nampak saya kat belakang kan gemuk. Saya pun semua dia kata, "Cak, tadi dapat cium jaswat." Alhamdulillah dia. Ni kali ketiga kita cium. Tak payah kerek sangat makcik. Number tu is not important. It's only a number. Just like your age kan. But apa yang makcik cium tu keluar dari situ, apa yang you feel?
How do you feel it? Rupanya Haji tu pergi cium, Arab tu peluk dia, rupanya tolong dia cium. Suami tinggal. Arab tu jadi suami dia pula dah dosa. Nang tiba kuih. So kita kena faham quality. Quality sangat penting. Saya rasa orang akan judgemental kalau quality. I nak buat lah, apa tu cakap Fizao lagi dengan Ustaz Hafiz tentang naik haji pula. Cuma ajaran sebab tu. Nah, haji ni senang. Orang muda sampai takut. Takut dia momok-momokkan dosa banyak lah, nanti tak nampak khabar lah. Habis nak nampak apa? Ada orang saya sebelum tu saya pun dimomok-momokkan juga. Kata nanti kalau kau banyak dosa kau pergi sana, kau mati tempat pila lah. Dia kata. Dahsyat tu. Pakcik paksa kalau ikut dosa. Sebab tu dia macam, ya Allah janganlah aku kat sana mati tempat pila. Maknanya kalau mati tempat pila kat sana, nanti orang cakap, dia ni mesti banyak dosa. Allah. Antara kita ke sini, orang tua umur 70, mana dosa banyak? Tak tahu orang mana. Dia orang lah 70. Kalau ikut kuantiti. Kalau kita orang nampak, Pak Haji lah betul tak nampak. Jadi jangan momokkan. Sebab Allah Rahman, Allah Rahim. Allah Rahman Ar-Rahim. Sampai orang takut tak nak buat haji, balik haji mesti baik. Siapa cakap? Lepas sembahyang, Pak Haji elok je mengurat lagi. Gatal lagi mesti lepas sembahyang. Lepas puasa, malam tu Hindustan. Betul belia abang tu Pak Haji tu tengok Hindustan joget sanggem. So maksud saya, ibadat adalah ibadat. Who we are, lepas tu nak bawa. Kan beza-beza. Kita orang muda ni dekat sikit lah Pak Haji. Pak Haji taubat dah lebih. Kadang-kadang orang muda perasaan taubatnya ada. Masing-masing lah. So quality important. Apa perasaan Fiza ada anak perempuan pertama? Apa perasaan yang ada berbunga-bunga tu? Cuba cerita, saya dengar. Tak tahu lah. Kan? Beza kan sebelum kan? That is what kita bagi quality. Penjiwaan. Kalau anak ni sakit. Oh, tak boleh. Casey ni dah boleh out lah. Kita dah boleh bilis Casey ni. Memang. Aulah. Memang Allah. Ayahnya bagi nama Aulah. Masya-Allah. Entusias, semangat kan? So, bagaimana kita fahami lah ini. Masya Allah. Banyak sangat perkongsian bersama dengan Ustaz Hafiz sambil kita makan. Kita berada di Jubilicious. Jubilicious? Dekat Hotel Boss. Terima kasih kepada Chef Meldin. Sebelum kita akhiri, kita nak tanya Ustaz. Dalam banyak-banyak hidangan dekat sini, mana satu pilihan Ustaz? Yang menggamit jiwa. Yang menyapa lidah ialah sup mushroom. Sangat. Sangat. Dia macam kali pertama dan yang pertama saya rasa. Ni bagus juga kalau selalu orang makan bubur lambuk ni pun boleh. Bubur lambuk sedap buat bawang. Ni sedap buat mushroom. I rasa it's very good for buka puasa juga. Very good. Sebab dia panas, it's warm your stomach. Saya jujur saya simpan roti ni nak makan lagi sebenarnya. Sedap. Fizao, pilih mana? Dalam banyak-banyak dishes kita ada. Kita ada platter ni, kita ada cha kuih tong, kita ada mushroom soup. Kita juga ada spaghetti cheesy lemon. Okey, tapi kalau hari biasa, kalau bukan Ramadan, kita ada 80 macam menu. Macam. Okey, tapi sudah habis lepas Ramadan kita release balik kita menu because kita take the best, kita compress supaya dapur tak ada kecoh sikit. So orang pun terima makanan on time. Betul. So that's the plan lah. So this restaurant easily kalau untuk the whole full house about 190. 190 orang. Sama luas kan? Luar, dalam, belakang, and then insyaAllah kita akan sediakan tempat musola. Tapi musola untuk macam dua orang lah, bukan macam untuk jemaah lah kan. Boleh lah yang boleh sembahyang. And the best part Ustaz, parking best. Parking senang. Senang, parking senang kan? Senang. Bukan free so far saya datang tak ada. So parking senang, and then the best part kita ni macam you are in town but you are out of town. Pasal kalau you jalan 10 minit dah sampai Masjid Sultan. Dan depan ni Masjid Malabar. Jadi kalau nak ramai-ramai nak semain dia boleh pergi Masjid Malabar. Sultan tarawih 20 rakaat. Kalau makan buka puasa sampai 10 rakaat, sambung yang 10 last. Pergi yang the next 10. Next 10 no problem. Makan dulu. Nanti akan utama Aulah. Datang Jubilicious dulu. Ni belum habis lagi. Nanti kita end dengan dessert. Dessert yang kita nak buat untuk you both is called Liquid Gold. Allah. Ni pakai durian dengan 22 karat gold leaf. Ya. Ni macam kat Dubai tu. Macam Dubai. Yang ni Ustaz makan susuk mesti jatuh. Tapi untuk Ustaz saya kasih strawberry Alhamdulillah. So tadi Ustaz cakap kalau tarawih tengah start tu, setengah jalan kita boleh join aja lah. Tarawih Sultan kan 20 rakaat. Sultan ni nama pun Sultan. Sultan tak sama dengan rakyat. Kalau kita belum isyak Ustaz? Maksudnya kalau kita belum isyak? Belum isyak. Okey. Bagus soalan. Ni synchronize suami isteri.
Salat malam tak boleh dikira sah tanpa tunaikan isyak. Maknanya kalau saya masuk dan saya datang, saya join tarawih, isyak saya tak buat, saya sia je lah semua tarawih tu. Tak pakai tarawih, terus pakai, tak ada apa-apa. So dia syarat minima, syarat dia adalah Wajibnya adalah selepas waktu isyak dan sudah tunai isyak. So kalau tuan-tuan datang lambat, macam tengah makan kat Jubilicious, ni saya cadang lah. Orang kata apa, jangan buka luar lah, nanti nak terawih tak ada. Alah, tak payah sangat warak bagai. Sini masjid, confirm keluar suara. Di Sultan. Dia salah terawih. Pasti kau tuan-tuan dengar. Makan dulu, tenang-tenang aja. Kalau 10 rakaat, mesti lama punya. 10 rakaat dalam 30 minit ada? ada. Ada. Setengah jam. Ada. Ada. Gigit lidah saya. Kan Masjid Sultan dia kuat, kita boleh agak. Dah 10 rakaat. Pergi. Jalan bukan jauh sangat. Seberang ni Malabar, seberang sampai dah. Saya dari kecil Masjid Madrasah Junid. Memang seberang jalan tu je. Join lah yang 8 terakhir tu. Saya KC. Sampai je isyak lah. Tak, isyak kat sini lah. Sini ada, sini boleh. ada surau. Isyak boleh sini, boleh kat sana. Sana Join lah. jemaah tarawih tu, kita ni isyak. Isyak. Oh, okey. Dia stop 2, kita sambung 4. Betul? Saya kalau pergi tarawih yang 20 rakaat, masjidnya 20 rakaat, kalau saya tak ada imam, saya suka datang yang second half. Including Masjid Nabi dengan Masjid Quba. Senang parking. Masjid lebih airy. Orang semua datang yang awal tu. Penuh-penuh datang, panas nak bangun sembahyang. Betul tak? Penuh-penuh sembahyang. Macam neraka sebelah pakcik-pakcik. Mak Haji pula mentelkung ke bas pergi, ke bas balik, ke bas lagi. Kacau lah Mak Haji macam Casper. So bila 8 dia rasa puh dari dalam ini, kita lah fit lagi. So ambil shift lah. So sikit. So, dan juga kalau kita ambil yang Sah. setengah tu, kan, kita ambil yang setengah tu, Setengah yang akhir. Akhir tu, oh dia bagus lah 20 rakaat. Betul. Ada chance dia doakan. Betul. Paling tidak, Sampai waktu isyak dan sambung ikut. kan paling tidak kita penuhkan yang kosong bila orang tak ada. Kan? Jumaat KC sembahyang pertama ke kedua? Saya kena, dia ada tengok. Kadang-kadang sebab ambil anak sekolah. So Jadi? kalau saya sebelum ni kan Zuhur lebih awal 12 lebih. Betul. 1.10 Ha-ha. atau boleh lebih awal lah. So sembahyang pertama ke kedua? Yang pertama. Oh saya tak peduli Zuhur pukul berapa pun saya sembahyang nombor 2. Kata Pak Haji kedai kopi, bukan Cafe Jubilicious. Kedai kopi tak boleh pakai punya. Tak sah Jumaat nombor 2. Memandai je. Kalau tak sah, mufti tu buat apa? Takkan mufti diamkan kita salat salah. Bila anda diberi peluang dua waktu tunai, ada pilihan yang lebih luas. Saya sebab saya tak kerja full time. Saya beri ruang yang pertama tu untuk orang lain. Lagipun nombor 2, parking total tutup mata boleh parking. Betul. Kan? Saya Masjid- pernah pernah solat roda. dekat masjid Mana-mana pun KC. tak ada yang dua punya shift sekarang dah tak banyak masjid ada. Oh kalau kat bahagian Dekat west Bedok, banyak. dekat Bedok, Simpang Bedok. Siapa Bedok? Apa nama masjid? Taqwa. Allahu Akbar. Taqwa. Jalan Bilal. Jalan Bilal. ya. Kat situ. Kat Tuan Cukang, Khair ada, Firdaus ada, Raudah ada. Saya keliling tu Bermuda Triangle, semua ada 2. Saya pergi nombor 2. Saya dekat daerah East ni, dia tu lah Masjid Taqwa. Orang Is banyak yang warak, masuk syurga dulu. Satu je Jumaat dia. Tapi kalau ada kelapangan, sila. Tarawih, nak datang pukul berapa pun boleh. Tak payah gaduh-gaduh suami isteri. Cepatlah, imamnya dah start. Bukan Pak Haji imam. Tunggu dah isteri. Isteri nak kemas meja, nak kasih hidang lauk, nak cuci pinggan, habis Pak Haji jadi bos. Marah-marah aja. Kalau lambat, masuk yang sempat, sudah. Tapi ada fadilat. Kalau kita masuk dengan imam yang sama, keluar dengan imam yang sama. Ada Fadilah. Ada, tapi kalau dapat, tapi tak payah gaduh. Isteri kesian, terkejar-kejar kan. Ada kelebihan dia lah Dan kadang-kadang imam tukar. 10 rakaat, 10 rakaat. Ambil lah macam tu, bijak sikit. Keluar sama-sama time. Faham? Santai kan? Santai. So, untuk kita tak buat tarawih langsung, tak masjid, tak rumah jemaah, tak sendiri, tak 2 rakaat, tak juga, tak payahlah puasa. Maksud saya tak payahlah Ramadan. The feel of Ramadan tu malamnya tu kerana solat ni. So if kita lepas yang tu, dia macam something is not right, macam tak fulfilling. Sia-sia, Ya. Allah tak tengok berapa banyak kita buat.
effort nak buat tu. Masya-Allah. Walaupun dua. Apa? Jadi macam kul ada yang- wallah ke kul ke apa ke kul ya ayyuhal kafirun Kafirun. pun boleh. Tak problem. Masya-Allah. Kadang-kadang ada yang macam dia kerja dia orang macam 12 hour shifts, penat. Ya. Lepas sambung Grab lagi. Jadi as long as you ada macam nak buat 8 tu tak terlarat. Betul. So you just do your 2 or 4 or 6. As long as jangan lepas satu malam tu. Jadi tak buat langsung tarawih. Sendiri. Sendiri. Fiza, saya jadi imam. Saya kerana tugas saya pergi. Saya setiap kali tengok jemaah pergi ikhlas. Tak dapat duit, tak jadi imam. Tak datang pun jemaah masjid tak kisah. Saya kalau tak datang masjid pekik. Mana imam tak sampai-sampai. Balik dapat duit, dapat parking. Dapat reserve parking, dapat aircon, dapat air, sejadah sendiri. InsyaAllah. Saya imam. Tapi kan saya makmum, saya pun datang sama-sama juga. Orang yang datang di belakang saya ni sebenarnya lebih mulia dari saya. Masya-Allah. Dia datang bukan pasal duit, bukan pasal apa. Aku nak datang rumah Allah. Very pure. Jadi kalau tuan-tuan datang 2 rakaat, 2. Allah tahu tuan-tuan sampai. Kalau tak boleh, pergi kat rumah. Kalau tak boleh juga, sembahyang sendiri. Tak boleh juga, tak apalah. Tak tahu lagi nak cakap apa. 2 rakaat. Sebab malam lain, di bulan lain, tak ada apa-apa solat. Hanya bulan Ramadan. namanya tarawih. So lovely. When you fulfill perkara ni, dia akan ada rasa apa tau? The excitement of kita rasa, bukan kita rasa bagus, tapi kita rasa at least aku usaha. Dia punya basic tu ada tak kisah. Kalau orang tak puasa, datang tarawih. Tarawihnya sah tak? Wanita kan uzur. Siang tak boleh tarawih, tak boleh puasa. Malam boleh tarawih, tak boleh juga. Tapi kalau dia tak tarawih, ni lelaki dah kata sakit. Atau seorang wanita yang hamil, tak puasa, tapi boleh tarawih tak? Boleh. It is a separate ibadah. Oh, masya-Allah. It is not related at all. Dia bukan Allah validate the tarawih because of the puasa. No. So Allah tak zalim. Masya-Allah. So ibadat Ramadan, nama dia Ramadan, puasa. Yang namanya malam, hidupkan malam, tarawih. What else? Ya, gitu. Sebab tu orang kata ini baru kita faham agama Islam tu adalah agama yang memudahkan kita, Sangat. menyenangkan kita. Jadi manusia yang menghukum manusia. Betul. Engkau ni solat, baru 4 rakaat kau dah keluar. Betul. Budak-budak main salah. Kalau Mak Haji main lagi salah. Dia kata bising kat belakang. Main senuman. Mak Haji kat belakang main kejar-kejar. Memang Mak Haji buat terbiat. Maksudnya budak-budak nama budak-budak Mak Haji. Budak berwaw dalqah budak. Budak 2 kali ganda. Dan kena kau kat situ kan. Kadang-kadang macam ada bawa anak dan nangis. Selalu kena stare. Mak-mak muda ni selalu kena stare dengan nenek-nenek tua ni. Nenek tu tak ingat dia dulu pun melahirkan anak. Yang dia pergi stare orang kat masjid tu siapa? Kadang-kadang dia fikir macam, kalau tahu anak-anak nangis, janganlah bawa pergi masjid. Duduk kat rumah sudah. Pandai-pandai je. Tapi kalau kau tinggal kat rumah, dia pun tak datang. Mak Haji tu boleh lah, dah tua. Dia dulu time dia muda, anak dia nangis, masjid dia tak pergi. Nasib kau lah Mak Haji. Ni orang datang kau stare-stare pula. Janganlah itu Mak Haji. Saya minta maaf lah. Saya kata ni untuk kita tak jadi punca orang tak datang masjid. Jangan jadi. It is very Scary disturbing. Orang nampak, makcik tu lah yang pakai telkung purple punya, yang kerawang dia naik atas tu. Dia suka stare. Kalau pasal kita orang tak datang masjid, come on. Nak jadi setan, makcik. Kata Nabi SAW, paling indah kalau orang tengok muka kita, ingat Allah. Tengok muka Fiza, dia ingat Allah, kebaikan. Tapi tengok muka makcik tu, dia pun seram nak tarawih. Dia sembunyikan anak dia. Makcik semi tai chi makcik. Tengok muka makcik ingat nak balik. Tuan-tuan, masjid Rasulullah SAW ada budak-budak, ada orang kafir tidur, ada tetamu, ada jemaah, wanita, orang datang cerai. Masjid tu balai rakyat. Tuan-tuan kalau nak eksklusif sangat, buat masjid sendiri. Kalau nak masjid yang tak diganggu orang, buat masjid sendiri. Masjid Abdul Samad, aku punya. Senang. Namanya kan rumah Allah, tempat kita bersosial. So caranya lah. Saya rasa tarawih ni mudah-mudahan tahun ni kita jangan sampai seminggu lepas tu hilang. Seminggu tak nampak kapet. Lepas seminggu kapet je orang tak ada. Kapet. Oh kapet. Dia cari mana orang kapet? Soalnya minggu kedua Ustaz dia jatuh sikit Dia punya deep numbers Ya, maybe kalau suggestion orang sembahyang 8 konsisten tu masjidnya agak konsisten penuh lah. Itu kelebihan dia lah. Cuma pakcik-pakcik nak masuk syurga ni biasa marah lah kalau 20 tu tak buat. Ada pakcik kata, mana boleh tak sembahyang 20? Sabar pakcik.
Sabar. Nak sembahyang 20 sembahyang. Masya Allah. 8 je lah. Kita orang tak larat. Aku ni 8 je lah. Biar Betul, Masya Allah. 8 je lah sudah. Kau bawa anak-anak. 2 je lah. Cukup. Bawa anak-anak. Ni tak penat ke? Penat. Fiza, besok kalau kita nak kerja, hari ni tak cukup tidur. Cranky tak besok? Cranky lah tu orang Islam dekat depan table tu tertidur, dia masih kat situ. Kita kan nak kena faham keadaan. Jangan dipaksa, ibaratnya sunnah. Gayakan dan cara yang sesuai untuk anda. The best for you. That is sabar. Masya Allah. Hmm. Thank you Ustaz for letting all of us know that memang Islam ni memudahkan dan mudah dan kita jangan menyusahkan diri kita dan penting jangan menyusahkan orang. Ya, jangan complicatedkan situation ke. Jangan menghukum orang. Betul. Jangan Give ease to people So kadang-kadang dia tarawih, kita bawa anak-anak ni macam pengalaman saya bawa anak-anak. Nanti dia dah cop tempat ni. Motor macam-macam hantu. Dia bukan orang masjid Ustaz, kadang-kadang macam orang dah cop tempat lepas tu tak gunakan. Sebab Fiza Beki macam-macam terbaca-baca marah saya. Tak. Bukan ni sebab sesiapa sajalah. Apa yang saya lihat, kadang-kadang dia dah cop macam-macam tempat ni tak ada gunakan pada akhirnya. Dan saya dah ada bawa anak-anak tu dah jujur tangga, dah jujur mana. Ya senang ke? Lepas tu beg, tempat ruang kosong tu untuk beg-beg je. Ya. Itu yang macam, alamak. Fiza cakap dia cantik Fiza. Ihsannya. Ihsannya. Tuan-tuan dalam Islam, cuk tempat ni, sama lagi. Cuk tempat ni, cuma boleh cuk kalau dah datang. Casey, saya, Fiza, Aula. Tempat orang kan? Saya taruh cermata saya pergi ambil uduk. Ini tempat saya punya. Mak Haji angkat ni, Mak Haji kena petik. Dosa dalam Islam. Dosa. When I dah book that slot, I was there, I went to the, I pergi toilet. You remove this, macam tisu lah kat. Tisu lah. Dosa. Yang masalah dia, Mak Haji berdosa lebih lagi. Kawan Mak Haji belum sampai, Mak Haji dah tahu 2 beg. Telkung satu lagi beg cermata. Tu kita orang tanya, "Ji, ada orang duduk?" "Ada, kawan saya dah datang." Dalam Mak Haji tu, Poi tahu, tak datang. Ya, kadang itu. Tak boleh cop kalau belum sampai. Itu hukum Islam. Kalau Mak Haji cop, dia tak ada. Nanti dia dah cop banyak tempat ni, dah start dekat pertama, nanti dia paksa semua ke depan. Nanti yang dah khusyuk ni dah bergegar. Betul, dah kecoh kan. So Mak Haji, ingat, kita cop bukan kerana kawan kita. Utamakan siapa yang dulu. Ada saya ketawa, saya macam saya mengadu pada persatuan ustaz, persatuan masjid. Saya memang suka tegur yang habit lah. Kadang habit tu boleh tukar. Cuma tak perasan lagi kan. Tapi jangan marah lah, jangan bengkak ya. Selamat Raya. Semoga kita ada ihsan. Macam ni Ramadan. Penting kita untuk ihsan, untuk rasa ihsan pada bila lagi kan, kalau Ramadan hatinya keras, bulan lain tak payah cerita. Konkret dah jawab dia. Saya rasa hari ini saja santai saya ni kita ni kalau santai kalau lepak dengan Ustaz Hafiz sampai subuh sebenarnya. Betul. Baik asal baru ni. Episod kali ni sepatutnya pendek. Saya rasa boleh masuk 4-5 rakaat lah pula. Episod rakaat. Masya-Allah. Ustaz Hafiz jangan serik tau kalau kita panggil lagi. InsyaAllah. Mungkin untuk Syawal, panggil lagi untuk apalah. Jangan penonton yang serik. Doakan kita sebab kita memang dari 2 tahun lepas nak buat show dengan Ustaz Hafiz, tak buat. Betul ni. So Ustaz Hafiz ni dia sangat expert bab proses. Pasal cerai. Tak ada. Saya fakulti hadis. Kemarin cerita betul lah Ustaz cakap masjid Which one? Cakap masjid adalah saya dah lama tak buat cakap masjid. Berbulan-bulan sebab saya bersalin. Saya terjumpa seorang penonton cakap masjid. Dia kata dengan saya, "Fiza, saya minat cakap masjid. Saya rindu Fiza buat dengan Ustaz Hafiz." Wallahi. Ini muda ke tua? Dua umur ustaz juga. Okey, kenapa ustaz tanya? Sebab ustaz masih single. Wallahi betul dia kata. Dia kata ustaz, saya suka dengan episod Fizao dengan Ustaz Hafiz. Jadi yang menonton ni dah puas serindunya begitu. Jangan lupa untuk tekan like, share dan follow dan subscribe dan tolong untuk lebihkan lagi share. Semoga lebih ramai lagi tonton Fizao kali ini dan dapat mendengar kebaikan-kebaikan yang dikongsi oleh Ustaz Hafiz Rafi'i dan juga untuk episod akan datang yang special untuk Fizao Ramadan Special. Cuk Fiza. Irony ni tuan-tuan puan. Saya tak ada kalau tak ada 2 orang ni. Kita terbalikkan benda tu. Kalau 2 ni tak initiate plus siapa nama? Ifa pakai tabi. Tapi pahala tu tak dapat. Tak adanya yang lain. Tak ada.
cakap masjid ke, cakap kosong ke, cakap apa pun, cakap orang, saya ke siapa tak ada. So yang initiate ni sebenarnya yang bawa pahala yang cukup banyak. InsyaAllah, amin. Sebab kita menunjukkan pada yang baik. Ini banyak amal jariah. Kalau kita meninggal, inilah kita punya terus-terusan pahalanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. So saya pula ucapkan terima kasih kepada Fiza dan Terima kasih, Isi. Alhamdulillah. Jangan lupa like. Pemanis penutup dia. Dia design. Masya Allah. Sebagai untuk penutup bicara, kita end with our, kata orang, the curtain call lah. Apa dia panggil? Okey, ini kita panggil liquid gold. Masya Allah. Kenapa liquid gold? Dia ada 22 karat gold. Dia ada Musang Wang punya durian and Musang Wang punya ice cream. Uish. Musang apa ni? Musang Wang, Musang King. Oh, Musang Wang Okey. panggil. Saya punya Musang Wang. Musang Wang. You try. Anak you cuba. Ni memang sedap, ni harus dikongsi. Oi, sudah desas Yes, sudah resas. Baik-baik, nak kira kalau ada. Saman. Wow. Dia cakap Ustaz tak terkecuali ada Baik, untuk insyaAllah, Ustaz. Chef. Okey. InsyaAllah. Atasnya Fiori Ustaz. Right. Ustaz lagi aku panggil Chef Min. Masya Allah. InsyaAllah, amin, amin, amin. Dan bawah dia ais krim Ustaz. Everything. Apa? Chef. Mampu juga ni. Bawahnya Everything is a Ice cream, liquid gold. Chef. Yes, correct. sedap. Right? So good, Masya Allah. Ais krim dia, awak masuk mulut dia macam cair. Mana ada skill tak cair kalau masuk mulut? Dia macam, dia kan ada macam keras-keras macam you boleh rasa. Oh, cakap texture dia. Lebih ni lagi definite. Ya, tengok dengan 22 karat gold leaf Sedap. Do you feel the luxury or not? Okay, Chef pun nak pesan. On behalf of Jubilicious, thank you so much for featuring us. But Chef syorkan, sarankan must make reservation. Untuk bulan Ramadan. Aku penuh Yes, saya. Ada reservation. Website ke apa? Dah reserve tu? You can go to jubilicious.com. Kita kan nombor kat bawah sini. Nombor bawah sini boleh tengok. You can call, you can make reservation and IG. Then tereng Ustaz tak ada dikecualikan. Masya Allah. This is for you Ustaz. Saya thank you. Thank you. Maria. Maria. Sabotage tang. Wow, Ustaz. Ada Ustaz nak aiskrim macam anak saya akan order. Apa dia? Selamat, kita tak payah share. Siapa suka makan durian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So ni kita panggil strawberry shortcake. Ice cream dalam ada cake. Ada cake. Ada nampak sekejap. Nampak. Sikit. Ada? Ada kan? Dessert person. So dah jauh nampak. Bawah tu. Ada Maaf kan? tuan-tuan, saya memang hantu es Very krim. comfort. This one very comfort juga. Very nice. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Jubilicious Chef Meldin. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz Rafi'i. Dan kalau boleh, janganlah kita tersempat Ustaz. Kalau tersempat Ustaz kat masjid. Dan kalau chef kita doakan pada owner restoran, Allah ganti dengan hidangan syurga. Masya Allah. Amin, insyaAllah. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Sebab sunnah Nabi beri makan ni sangat-sangat utama. Terima kasih banyak. Amin, amin. Yang fulfill the sunnah itself. Yes. Masya Allah. Masya Allah. Thank Terima you. kasih. Terima kasih. Dan Alhamdulillah kepada semua viewers, salam Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak Ustaz. Betul. Dan untuk Fizau, Selamat menyambut Ramadan. Semoga kita tak sia-siakan Ramadan kali ini. Dan semoga Allah Ta'ala kita dapat menikmati Ramadan secara penuh kali ini dan jangan jadikan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Ya. Itulah. So, Chef? Begitu juga untuk diri saya dan untuk semua umat Muslim dan Muslimat di Singapura, selamat menyambut bulan Ramadan Karim yang akan menjadi dah sekarang dah bulan Ramadan dah bulan Ramadan, supaya ibadah yang kita lakukan untuk bulan Ramadan ni kita lebih effort lagi lah InsyaAllah, kasih effort lebih lagi supaya Kasih kilat, Chef, lebih macam kilat glitter lagi. ni, Semoga sinar. apa yang kita lakukan penuh dengan keikhlasan. Kalau kita lakukan dengan keikhlasan, saya percaya ikhlas akan bertemu dengan ikhlas. Itu Membuahkan saja. hasil yang baik. Jumpa lagi dalam rancangan Fiza. Fiza. Saya nak macam mana ni?